Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, saya tunjuk macam mana kita nak connect uh, daripada paparan web ni ke aplikasi ERPH kita. Okey, kita akan buka AppSheet sebagai data source-nya. PHS. Okey, hari Minggu untuk data source. Okay, view source. Okay, ini adalah datanya yang kita akan connect adalah minggu ni. Iaitu C, D, F dan K. Okay, macam mana kita nak connect? Kita buka dulu Google Drive. Kemudian kita cari Gemini. Cari projek kita. Ini kita boleh rename lah. Dalam projek ni nanti banyak. Nanti kita boleh rename lah projek ni. Rename. Contohnya SMK Kota. Nanti senang untuk kita cari nanti dalam list ni. List senang cari, tak ada bertukar-tukar. Okay. Daripada ni kita nak connect datanya. Kita nyatakan di bahagian sini. Saya mahu paparan data. Paparan kandungan. Sub menu ERPH Guru menggunakan URL sheet saya. Okay. Yang kita nak iaitu minggu tarikh. Minggu di kolom C, tarikh di kolom D. Label yang saya nak paparkan hanyalah minggu di kolom apa? Kolom C, tarikh di kolom D. Kolom D, tarikh dari kolom D. Dan lagi yang kita nak papar, nama di kolom K, nama dari kolom K, dana PDF dari kolom F. Dana PDF dari kolom F. Untuk jana PDF, saya nak rename kepada status, iaitu jika true sama dengan selesai. Yang lain-lain belum, sama dengan belum. Okey, pautan URL saya ialah, ini adalah pautan URL. Okay, untuk ambil pautan URL ni kita pergi bahagian File, Share, Public to Web. Kemudian entire ni kita ambil minggu. Kemudian web page, pilih comma separate value dan kita kena publish lah. Okey. Okey, ini pautannya. Copy dan kita letak sini. Paste dan kita klik submit. Okey, tadi minggu ni kenapa minggu? Ni bahagian sheet nama minggu lah. Okey, kita tunggu dia baca. Jangan tarik data tersebut ke sub menu ERPH dalam menu akademik. Okey, kita tunggu sekejap untuk paparan datanya. Wanna stop being a crybaby, but I doubt anyone can save me. I'm just a crybaby, how crazy. La 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 la. Wanna throw a tantrum like a freaking child. I can't hide what I feel. Want me to fake a smile? I can try, but I won't lie. It's hard, I might lose my freaking mind.
I can't curse, I just make it worse. I can't show my hurt, the world's a blur. All I can do is scream and shout. I just wanna whine and pout. I'm so immature for my age. Why didn't I write this as baby? I can't calm down. Like Dia sedang baca logik lah. Status ni untuk F. Okay, dalam proses. Nanti dah siap, nanti kita bolehlah mintakan kad analisis dan filter. Kita by minggu ke, filter minggu, tahun, nama. Kita boleh minta filter nanti. electric wires tangle in my chest. Feelings bottled up, can't take a rest. Silicone tears fall from my eyes. Lonely circuits seek your alibis. In the moonlight, shadows dance and play. Holographic memories start to fray. Heartbeat pulses out a lonely tune. Dreaming of the time you'll come back soon. Robot girl with a Nama ni nanti kita akan buat sheet dah untuk gantikan nama SMK Kota dan Pengurusan Sekolah ataupun portal rasmi. Kita akan buat sheet juga. Kalau nak tukar dalam ni pun boleh je, tak ada masalah. binary code under the digital sky. Hope wrapped up. Okey, dah siap tu, kita boleh check lah dalam ERPH ni ada ke tak. Dah ada. Minggu, tarikh, nama, status. Lihat ni semua dah dibaca daripada sinilah. Nas Hakimi ada 3, Cikgu Sarip ada 1, Mas Linda. Okey, nampaknya dah ada. Nanti kita boleh masukkan filter, tambah filter. Tambah filter by minggu, tarikh, nama guru. Kita boleh tambah filter. Jadi, kita boleh filter by minggu, by tahun ataupun nama guru. Dan kita boleh masukkan kad analisisnya. Barulah kita boleh lihat minggu pertama berapa peratus yang dah hantar, berapa jumlah yang dah hantar, berapa yang belum hantar dan sebagainya. Okay, kita cek semula. RPH. Kita dah ada minggu pertama, minggu kedua, tahun, tarikh ni semua tarikh. Kita nak bukan semua tarikh, tapi tarikh tu dalam bentuk tahun. Salah tadi. Tarikh pula. Tahun. Tarikh pada tahun. Kita nak bukan tarikh sebenarnya, nak tahun. Tahun bila? 2025 ataupun 2026. Silap. Tarikh pula kita ambil. Bawah ni tarikh penghantaran. Kalau kita nak cantik, kita boleh tukar dia punya format. Kita boleh cakap lah dalam ni nak tukar format, timestamp. Kita check dulu nah. Oh, dia sebab dalam timestamp. Sekejap, kita tukar ni. Tahun dulu. Di table. Format. Tarikh. Dari timestamp.
iaitu man/dd/ya dan jam. Saya nak hanya tarikh dalam format dd/mm/yyyy. Enter. Okey, yang dia bagi ni adalah terbalik lah. Bulan, kemudian tarikh, tahun, kemudian ada masa. Kita nak dalam tahun ni, bukan tahun ni, tarikh sebenarnya dia tukar ni. Tak apa, nanti kita minta dia tukar semula. Bukan tahun tapi tarikh. Hanya tukar bawah table sekali, bukan di bahagian filter, sebab kita tak nyatakan secara jelas di table ke di mana. Okey, inilah tukar semula. Tukar tahun kepada tarikh semula. Lari. Kalau tak, arahan kita mula tadi, tak tukar tarikh. Tarikh tukar kepada tahun. Dengan table-table dia tukar sekali. Okey, check semula. Okey, tarikh dah cantik. Dah terbalik. Filter, untuk filter, kena cakaplah untuk filter tu tarikh saya nak dalam bentuk tahun. Untuk filter, saya nak tarikh tukar kepada tahun. Untuk filter data. Untuk tapis data tu, kita tak nak dalam bentuk tarikh, tapi kita nak dalam bentuk tahun. Jadi kita maklum bahagian arahan sebelah kiri. Jadi apa sahaja keperluan, kita boleh maklum. Contohnya nak data refresh data, nak export ke Excel, kita boleh maklum di bahagian sebelah kiri. Dah siap nanti coding ni, kita boleh hantar ke Google Site yang kita buat. Kita dah buat step yang pertama itu, kita dah buat. Okey, tahun. Alamak, dia masih lagi baca tarikh. Tahun di filter, saya nak contoh 2026, 2027, extract dari tarikh di table. Kalau tak dia bagi tarikh itu daripada tahun. Daripada tahun tu dia bagi daripada tarikh di table. Kita tak nak tarikh macam tu, kita nak tahun sahaja. Jadi kita tunggu dia tarik semula. Okey, filter tarikh, filter tahun. Baru betul menggunakan data daripada table. Jika ada data 2025, dia akan ada dalam filter tahun 2025 lah. Jadi data di tahun ni akan sync dengan table yang ada. Okey, kita ada 2026. Okey, ini dah selesai. Jadi kita boleh masukkan kad. Itu saya buat sambungan lepas ni lah. Nak masukkan kad analisis. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. And don't scream because I know. Silap. Kita tak connect lagi. Kita nak connect dulu. Rupa-rupa. Kita share, copy, kita masuk dalam Google Site. Kita edit lah. Apa tadi? Okay. Yang ni, kita boleh delete. Delete dulu, kosongkan. Kita paste yang baru lah. Next, save, dan kita publish. Okay, publish. Kita boleh lihat macam mana perubahannya. Okay, kita lihat di bahagian RPH. Kita akan dapat data barulah. Tapis minggu. Yang keluar macam ni lah. Minggu 3, minggu 2. Semua minggu. Okay. Kemudian kalau kita lihat dalam kita punya akademik ni. RPH Guru sama lah. RPH Guru dia akan keluar sini juga. Okay, nanti kita akan buat dia punya analisis kad. Lepas ni lah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.